Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama lagi dalam podcast Zakat Melaka, iaitu Sembang Sikit Tapi Sampai. Okey, dalam episod kali ini kita akan membincangkan satu bentuk simpanan yang semakin mendapat perhatian masyarakat di luar sana, khususnya dalam kalangan golongan wanita dan anak muda, iaitu simpanan emas. Jadi kita tengok emas ni bukan sahaja kita tengok emas sebagai barang perhiasan, tapi semakin ramai yang memilihnya sebagai satu bentuk simpanan dan aset untuk jangka masa panjang. Jadi apabila simpanan emas semakin bertambah, terdapat satu perkara penting yang perlu kita fahami, iaitu tanggungjawab menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi bagi membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, Zakat Melaka amat berbesar hati menerima kehadiran seorang panel yang tidak asing lagi dalam dunia simpanan emas, iaitu Puan Amalin Najihah binti Muhammad Sabri, iaitu public gold dealer di Melaka. Jadi Assalamualaikum Puan Amalin. Waalaikumsalam. Sihat? Puan Amalin dari mana? Saya asal Melaka, so tinggal di Aikeruh. Dari Aikeruh lah daripada tadi. Tadi hujan semuanya okey je lah. Okey, kebetulan. Just nice. Just nice je. Okey. Jadi terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama-sama kami. Jadi dalam episod kali ini kita nak bincangkan tentang simpan emas itu bijak, tunaikan zakat itu berkat. Jadi kita nak bagaimana kita bukan saja bijak membina simpanan untuk masa depan, tetapi turut memahami tanggungjawab yang datang bersama rezeki dan harta yang dimiliki. Jadi baik Puan Amalin, sebagai start untuk podcast kita pada hari ini, kita nak kenali Puan Amalin dengan lebih dekat lah. Boleh. Jadi Puan boleh kongsikan tak bagaimana bermulanya Puan Amalin berminat dalam bidang simpanan emas ni dan akhirnya terlibat secara aktif dan jadi public gold dealer di Melaka. Boleh tak Puan Amalin share pengalaman boleh. Okey, so sebenarnya Puan Hani, saya mula kenal emas dan public gold lah sebenarnya tahun 2021. Kalau ingat waktu tu apa satu event besar tahun 2020 2021. COVID kan waktu tu. Betul. So waktu tu sebenarnya COVID ni zaman gold rush, orang kata. Gold rush maksudnya permintaan emas tu dia sangat tinggi. Tinggi waktu betul. COVID tu. Ya. So waktu tu saya masih di tahun akhir pengajian saya, degree lah. So saya orang kata tengah sibuk-sibuk study tu, kita nak rehat-rehat sekejap, kita membaca kan grup WhatsApp. Lepas tu tiba-tiba ada dekat dalam satu grup WhatsApp. Biasalah kita masing-masing ada grup WhatsApp tu banyak kan. Ada satu grup WhatsApp ni, seseorang tanya, kenapa website public gold hari ni macam jam? Lepas tu ada seseorang lah reply, which it happen to be my introducer lah sekarang. Okay. So dia reply, dia kata sebab ramai orang tengah membeli emas. Saya pun macam apa macam slow down macam tu kan. So saya pun macam dia sort of macam point lah dekat dalam kepala saya, terfikir kan macam apa yang orang cari kan, emas. Betul lah. Sangat mencari emas lah waktu tu. So saya pun duduk saja-saja Google lah. Rupanya emas ni kenapa orang cari dia waktu-waktu yang yalah, kalau zaman COVID tu kita tahu kan, ekonomi satu dunia shutdown. Betul. So waktu tu lah, bila saya buat research sendiri, Google je lah kan, senang tak adalah research sendiri kan. So tengok, emas ni sebenarnya dia adalah safe haven asset. Dia orang panggil macam aset selamat ketika waktu ketidaktentuan ekonomi dan politik. Dia menjadi pilihan pelabur-pelabur besar, entiti-entiti besar dunia, bank-bank pusat. Faham. Sebab tu bila ramai mencari emas ketika COVID kan, ekonomi tak menentu, ekonomi meleset lah orang kata. So permintaan emas meningkat. Jadi bukan setakat orang-orang entiti besar, tapi orang biasa pun samalah yang ada kesedaran. Cuma kita waktu tu lah baru tersedar. Betul. So tu permulaan lah. So saya mula menyimpan emas waktu saya umur di tahun akhir pengajian saya. Okay. So saya mulakan simpanan emas. Lepas tu kita ni pula, yalah, background saya background medical. Jadinya itulah saya tengok TikTok pun macam ada doktor. So bila kita ni background medical, jenis ulas buku lah, suka mencari, suka membaca kan. So baca, bila kita dah mula simpan emas tu, kita lagi tertarik lah nak tahu further kan tentang emas ni. So saya buat research. Lebih banyak tentang emas yang rupanya saya tak tahu. Barulah saya tahu. Jadi dekat situ saya lebih seronok menyimpan emas. Dan introducer saya tu dia tanya, kalau awak dah tahu lebih banyak tentang emas, why not share pada orang lain pula. So dia suggest lah, dia bagi suggestion untuk saya upgrade pula jadi dealer. So saya pun okey lah,
kita pun saja-saja je, macam orang kata apa, sambil-sambil menyimpan, jadi dealer. Kalau ada orang yang nak bimbingan, kita guide, dapatlah sedikit insentif dekat situ. Lepas tu kita pun makinlah proceed jadi dealer. Lepas tu bila jadi dealer ni, kita nak guide orang pula kan. Betul. Kita cari lagi ilmu tu lebih dalam. Oh, lagi kita faham, lagi lagi kita faham dah manfaat simpanan emas tu, lagi orang kata seronok tau nak berkongsi. Sebab bila kita tahu kebaikan suatu benda tu, kita akan ada tendensi untuk kongsi lah benda tu kan. Betul. So makin aktif lah di situ. So bila kiranya macam, yelah, waktu COVID tu orang memang gila, memang nak simpan emas. Betul. Lah, sebab kita tak tahu mata wang kita ni boleh guna ke tak waktu tu. Betul. Yes. Sebab tu kita kena simpan emas. Betul. Sebab kalau apa-apa jadi, kita boleh guna emas tu, macam kita boleh beli barang guna emas tu, betul ke? Okay, kalau dalam konteks orang kata practicality dekat Malaysia ni mungkinlah kurang sesuai nak menggunakan emas tu untuk transaksi jual beli hari-hari tu. Tapi emas ni dia salah satu fungsi dia macam Puan Hani bagi tahulah, dia berfungsi untuk menjaga nilai kita punya kekayaan ni daripada risiko kejatuhan macam ringgit contohnya kan. Ataupun in general bukan setakat ringgit lah, mana-mana duit kertas. Duit kertas kan sebab dia boleh dicetak, so nilai dia boleh jatuh. Tapi dia berbeza dengan emas. Sebab emas ni mana boleh kita buat. Nilai tinggi. Emas ni apa yang ada dalam muka bumi ni, itulah dia. Jadi bila dia tak boleh supply dia tu tak boleh bertambah sesuka hati, nilai dia lebih terjamin lah. So kalau contoh kita nak pakai duit, kita still dalam konteks hari ni lah, asyik kena jual lah emas tu, dapat duit. Duit tu yang kita guna. Tapi maksudnya konsep dia adalah pemeliharaan nilai kekayaan kita tu. Faham. Okay, menarik. Okey, jadi itulah kadang-kadang kala suatu perjalanan tu mulai pada satu langkah kecil, daripada macam saja nak simpan emas. Betul. Tiba-tiba rasa macam bolehlah nak buat sharing jadi dealer pula kan. Okey. So hari ni kita dapat lihat semakin ramai masyarakat milik emas sebagai salah satu bentuk simpanan lah emas ni. Tapi bukan saja untuk kegunaan kecemasan, betul tak Puan? Tapi sebagai untuk matlamat kewangan tertentu pada masa hadapan. Betul. Jadi apa pandangan Puan, kelebihan menyimpan emas dan mengapa semakin ramai masyarakat mula melihat emas tu sebagai salah satu aset yang penting untuk dimiliki? Okay, good question. Dia sebenarnya tak cukup tau kalau 30 minit je saya nak cerita. Tak apa, cerita je. Kita ringkas. Sebenarnya kelebihan emas ni dia ada sangat banyak lah. Okay, salah satunya macam tadi yang saya ceritakan, dia memelihara nilai simpanan kita. Sebab dia tak boleh dimanipulasi lah, dalam kata lain. Emas ni kan, dia punya jumlah sebanyak itulah dia. Dia tak boleh sesuka hati dicetak. Malahan kalau kita tengok dalam sejarah dunia pun, sebenarnya duit sebenarnya adalah emas. Duit sebenarnya adalah emas kan. So konsep duit mata wang kertas ni datang kemudian sebenarnya, sebab nak memudahkan urusan transaksi. Sebab kalau ikutkan daripada zaman Nabi pun memang guna emas kan, dirham perak kan. Itulah yang transaksi digunakan. Tapi yelah, kalau kita baca sejarah tu, ada satu masa tu mungkin dia jadi sukar sikit lah emas ni kan, sebab faktor-faktor macam apa orang kata logistik dan sebagainya. Betul. Okay? Tapi tu salah satulah kenapa, sebab emas ni dia asal-asalnya duit dan dia lah pemegang nilai yang sebenar. Okay, yang pertama lah. Yang kedua, macam saya explain tadi, emas ni dia menjadi aset pilihan ketika ketidaktentuan ekonomi dan juga politik. So dah banyak lah situasi-situasi kalau kita dalam sejarah dunia ni kan, bila ekonomi tak elok ataupun bila perang contohnya, harga emas lazim je lah, tidaklah kata confirm kan, tapi lazim ni dia akan naik. Betul. So dia at least memelihara kita punya kekayaan ni lah daripada risiko-risiko yang kita tak jangka. Sebab contoh kan, dah ada banyak sejarah negara-negara macam Zimbabwe, Argentina, even Turki sekalipun lah yang terbaru kan, bila dia punya ekonomi tu tak bagus, inflasi dia naik dengan sangat tinggi. Contoh macam Turki, duit dia jatuh 85% dalam tempoh 5 tahun. Imagine kekayaan kita jatuh 85% dalam tempoh yang singkat. 5 tahun tu singkat lah sebenarnya. Okay, so itu adalah salah satu kita kata usaha kita lah, at least nak menjaga. Sebab itulah jangan pelik kalau kenapa pelabur-pelabur besar dunia cari emas, sebab dia orang nak jaga. Jaga dia kan, you ada kekayaan besar tapi tak ada something yang protect. Betul. Bahaya. Sama juga dengan bank-bank negara, mana-mana negara pun, dia mesti akan ada reserve emas. Sebab anything happen kepada mata wang negara dia sendiri, at least reserve emas dia tu terpelihara, protected lah, nilai dia tu tak jatuh. Dia emas ni nak kata tak jatuh langsung nilai dia, tak juga. Ada waktu juga dia boleh naik turun kan, sebab dia ikut demand. Betul. Kan.
Okay, so itu yang kedua lah. Emas sebagai orang kata istilah dia safe haven asset. Okay. Yang ketiga, ni menarik. Kenapa makin ramai rakyat Malaysia mula beralih pada emas? Sebab orang kata apa, menjadikan salah satu alternatif lah untuk kaedah kita menyimpan. Sebab apa? Bila kita menyimpan duit, ternyata ni cabaran ramai individu. Kita ada tendensi untuk pakai, berbelanja. Memang mindset kita kan. Sebab kita daripada kecil contohnya, mak kita bagi duit pergi sekolah, dia cakap apa? Mak kita cakap apa? Nah, ni duit, buatlah belanja. Betul. So mindset kita memang duit belanja. Betul. Bila masuk gaji, kita akan first kita fikir, duit ni nak spend kat mana? Mungkin kita akan fikir komitmen, tapi at the same time confirm kita akan fikir nak beli apa. Betul. So itu dah adalah laju dah kan, so happy lah bila gaji dah masuk kan. Yang dah duduk dekat dalam kad lama-lama tu tinggal masuk nak check out je. Okay, so itu cabaran lah. Betul. Jadi ramai orang dia ada isu tak gagal, apa orang kata, gagal mengadakan simpanan. Betul. Dia kaya sebulan makan sebulan akhirnya. Tapi kita tahu asas dalam orang kata apa, sudut kewangan ni, simpanan tu memang tak boleh lari lah. Betul. Simpanan wajib ada. Kena ada, betul. Dia kalau kita tengok piramid kewangan tu, paling asas sekali at least simpanan kecemasan. Yang bernilai 3 ke 6 bulan gaji ke minimum kan. Tapi itu pun sangat ramai. Sebab kalau kita tengok tahun 2023 tak silap saya, statistik dikeluarkan oleh KWSP ke BNM, saya tak ingat. Tapi at least separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000. RM1,000 tu sangat minimum bagi saya. Betul. Itu pun separuh tau, rakyat Malaysia tak ada. Separuh daripada itu banyak statistik juga, yang dikeluarkan oleh KWSP ke BNM, saya tak ingat, tahun 2023. Okay. So kita kata apa, alternatifnya you boleh try simpan emas. Sebab memang dalam Quran sendiri pun ada sebut fitrah kita manusia ni, kita memang suka emas. Kan? Betul. Kita tengok emas, kita akan rasa teruja. Wow. Betul, wow. Lepas tu kita tak akan terfikir nak jual emas tu kalau emas tu kita punya. Betul. Okay, kita akan rasa nak simpan. Betul. Dan dalam Quran pun ada menyebut lah kan, apa ni, orang Islam tu kan, dia masuk syurga, dia diganjarkan dengan emas contohnya. Sebab itu adalah fitrah. Betul. Maksudnya manusia yang suka emas. So at least kalau adalah satu kaedah simpanan yang buatkan kita rasa suka nak simpan, itu akan membantu kita lah dari sudut kewangan peribadi kita. Okay. So itu yang kita suggest. Kalau you memang katalah tak boleh nak menyimpan duit langsung, boleh cuba tukar strategi tu kepada menyimpan emas. So turn out memang ramailah yang cuba dan memang bersetuju bila menyimpan emas ni, dia punya simpanan tu at least bertahan lama sikit. Sebab macam kadang-kadang susah juga nak keluar. Public kau susah nak keluarkan tak? Macam kita nak, contoh kalau lah terpaksa nak guna duit kan, senang tak cara nak keluarkan? Dia kalau dia emas ni, kalau emas fizikal contohnya, sama je macam konsep perhiasan pun. Dia bawa je pergi ke kedai emas, jual, dapat cash lah. Macam tu je. Tu satu dah. Cuma kalau yang dalam online kan, dekat dalam account, kita jual direct terus, sell daripada account pun boleh, mudah je. Duit akan masuk dalam tempoh 2-3 hari bekerja. Maksudnya dalam bank account kita lah. Betul. Cuma biasanya memang kita akan rasa macam sayang sikit lah nak jual emas tu. Dan kalau emas fizikal ni, kita orang kata apa, ada sedikit buffer time. Rasa macam alamak, nak kena pergi kedai pula, nak kena pergi branch pula. So ada tempoh bertenang di situ. Kalau duit memang cepat mudah lah, dengan QR kan, betul, transfer 1 minit just settle kan. Betul. Memang betul lah, saya setuju dengan puan lah. Kalau nak menyimpan tu, better menyimpan dengan emas. Tapi kalau kita simpan guna duit kita pun, kadang-kadang teringin nak makan-makan sedap, keluarkan duit simpanan tu. Macam so dia agak mengganggu lah kat situ. Kita punya konsisten nak simpan tu macam lari, target tu dah jauh macam tu lah. Jadi kalau kita nak simpan emas ni kan puan, ada perlukan modal yang besar tak kalau kita nak simpan dekat public gold ke? Menarik. Okay, kan dulu kan kita rasa macam emas tu bukan, memang daripada dulu dah sentiasa lah kata kan dianggap mahal. Kalau saya dulu pun samalah, bila lalu kedai emas tu kan kat mall kan, biasalah kedai mall. Rasa macam alamak, tak sanggup nak pandang kan, sebab kalau dah pandang teringin, kalau tak boleh jalan lebih laju, tak nak tengok. Kalau dah pandang teringin tapi modal besar pula tak ada kan. So macam tu lah, kita rasa mahal. Tapi sekarang ni, sebab contoh macam public gold kan, kita punya visi adalah nak membantu lebih ramai rakyat Malaysia ada simpanan emas. Sebab kita tahu emas ni sangat penting, bukan setakat untuk orang kata protect kewangan diri, tapi kewangan kita punya apa, ekonomi negara lah. Negara pun sama kan, dia
dia akan membantu kita lah. Okay, so kita nak semua orang ada simpanan emas, boleh buat simpanan emas serendah RM100 pun dah boleh di public gold. 100 pun dah boleh. Betul. 100 ni maksudnya semua orang boleh lah kan, sebab kalau ikut logiknya lah, gaji minimum kat Malaysia berapa? 1,700 kan. Ya. So RM100 tu tak sampai 10% pun. So kalau ikutkan asas kewangan tu yang pakar suggest lah, at least 10% kan daripada kita punya gaji tu kita alih pada untuk dijadikan simpanan. So kalau 1,700, at least 170 memang kita kena simpan. Jadinya 100 tu insyaAllah sebenarnya semua orang boleh buat. Boleh buat. Betul. Boleh lah. Okay, 100 dan dia tak ada komitmen pun. So okay. Kalau macam kita contoh masukkan 100 tu, lepas tu next month kalau tak nak masukkan pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. So dia tak adalah macam tiap-tiap bulan kena dia autodidak. Ada autodidak ke? Ada orang kata apa, option untuk autodidak tu. Tapi option lah. Okay. Kalau rasa macam ada duit lebih 100 tu boleh lah simpan. Kalau macam tak ada tu tak payah masukkan dalam public gold, betul tak Puan? Macam tu lah. Okay, jadi kita dapat memahami bahawa menyimpan emas ni memerlukan disiplin jugalah nak menyimpan emas ni. Jadi bukan sekadar kita nak beli emas, tapi dia juga mengikut kemampuan kita juga. Betul. Kalau kita ada duit tu bolehlah simpan. Tapi make sure at least kalau boleh adalah 100 tu untuk nak simpan emas. Betul. Lagi better, betul tak? Jadi saya tambah sikit. Boleh. Dia emas ni seeloknya kita beli guna duit lebihan. Beli lebihan. Okay. Itu kalau boleh lah. Janganlah itu duit yang kita nak beli beras bulan itu, bulan depan 2-3 bulan lagi kan. Duit nak cover sekolah anak ke apa, jangan guna itulah. At least komitmen dah habis. Betul. Ada lebihan tu baru masuk. Dia usually prinsip dia, kita untuk dana kecemasan, first step kan, membina dana kecemasan kan, iaitu guna duit tunai kalau boleh. Itu yang sebaiknya, sebab dia paling liquid dan tak ada risiko. Orang kata macam emas ni ada naik turun harga kan, ada spread semua tu. Okay, so basic dia kecemasan tu guna duit tunai lah. Tapi yang tadilah exception dia, kalau you memang dah 5 tahun bekerja tak ada simpanan juga, tu barulah kita kata boleh lah you buat juga, paksa juga diri kan, guna apa yang ada tu, buat juga simpanan emas lah. Lebih baik tanggung mungkinlah sedikit kerugian dari segi spread ke ataupun risiko harga turun tu, daripada langsung tak ada simpanan. Tu lebih bahaya lah. Okay, baik, faham. Jadi boleh tak Puan kongsikan bagaimana Puan mula memahami tentang kewajipan zakat emas ni? Okay. Boleh tak Puan share? Okay. Sebenarnya daripada awal lah saya aware, sebab contoh macam saya, memang kita buat apa-apa pun, kalau saya sentiasa utamakan ilmu dulu. Jadinya contoh kita nak buat simpanan emas kan, kita cari ilmu tentang emas. Bila cari memang jumpalah tentang zakat. Okay. So kita memang dah cakna benda tu daripada awal. So dia pokok pangkal dia nak buat apa-apa pun dengan ilmu. Bila kita ada ilmu tu, insyaAllah kita akan aware lah apa kewajipan yang kita patut buat. So memang daripada awal lagi dah tahulah kewajipan zakat tu. Okay, baik, faham. Okay, pada pandangan Puan kan, kenapa masih lagi penyimpan emas ni dia macam ada lagi terlepas tentang kewajipan zakat ni? Okay, sebab Ni saya punya orang kata apa, andaian lah kan. Kita tak adalah fakta. Ada buat research apa kan. Sebabnya saya rasa mungkin masyarakat kita belum familiar dengan konsep emas ni sebagai duit sebenarnya. Ramai ingat emas tu sebagai perhiasan. Perhiasan kan yalah, dia ada certain uruf dia kan, baru kena bayar zakat, dan uruf dia tu pun amount yang besar juga sebenarnya. Taklah masyarakat kita tak adalah kebanyakannya memakai sebanyak itu sampai kena bayar zakat emas perhiasan kan. Tapi maksudnya orang tak sedar sangat lah tentang zakat emas ni, sebab kita tak dibiasakan dengan konsep emas tu juga adalah duit, adalah simpanan yang bila capai waktu tertentu kan, dia punya nisab haul tu perlu keluarkan zakat. Orang tak sedar in the first place yang emas tu juga adalah simpanan. Betul. Satu bentuk simpanan. Orang tahu simpanan duit. Betul. Kan? Jadi itulah perkara ni memang penting lah. Kalau kita kena ada ilmu pasal sesuatu tu. Contoh macam emas tadi tu pun kita kena tahu juga ilmu tentang zakat juga. Betul. So bila ada emas, simpanan emas, kita kena bayar zakat lah.
Kalau dah cukup syarat dan cukup nisab dan haul semuanya lah. Betul. Jadi perkara ni sangat penting lah, kerana kadang-kadang seorang itu dia rajin je simpan tapi sebenarnya tak faham tanggungjawab untuk bayar zakat emas tu. Jadi apabila macam saya cakap tadi, apabila dah penuh syarat, kita wajib laksanakan lah. Sebab itu dah perintah Allah SWT lah. Itu tanggungjawab kita untuk melaksanakan perintahnya. Jadi Puan sendiri pun menunaikan zakat emas di zakat Melaka juga. Tapi sebelum ni Puan pun ada bayar zakat di merata-merata negeri. Betul. Ya Puan? Kiranya Puan travel macam Puan tadi kita dah sembang-sembang tadi, Puan selalu berpindah-pindah. Maksudnya Betul. macam mana? Saya macam kejap sini. Betul. Macam tu ke Puan? Ya, sebab contoh di Melaka saya baru setahun lebih. Asal zakat yang saya bayar tempoh hari lah kan. Untuk tahun lepas memang saya banyak di Melaka. Kan. Yang tahun sebelum tu saya sempat di Selangor sekejap. Duduk dengan mertua sekejap kan. Duduk sekejap. Sebelum tu saya duduk di England. Saya bekerja di UK. Jadinya kalau UK tak adalah kita bayar zakat dekat orang sana kan. Betul. So kita tetap bayar zakat juga secara online melalui Mawib. Bila persekutuan. Tempat orang kata base saya punya public goal. Sebelum tu pernah jugalah bayar zakat sendiri. Tapi lepas ni saya decide untuk lebih mudah tu pusat zakat lah. Senang. Betul, senang. Kan kita Betul lah. percayakan pusat zakat untuk mencari asnaf yang layak lah, insyaAllah. Nanti kita pusat zakat sini tu akan cari asnaf yang Betul. inilah, yang sesuai. Macam tu. Okey, jadi boleh tak Puan kongsikan pengalaman Puan ketika membuat simakan dan menunaikan zakat emas di zakat Melaka? Jadi mungkin kemudahan ataupun perkhidmatan yang zakat Melaka sediakan tu macam mana proses tu? Adakah senang ataupun kita ni macam zakat Melaka ni complicated sikit ke, ataupun mungkin Puan ada nak penambahbaikan untuk kami pegawai-pegawai ni untuk serve customer lain lepas ni, macam tu. To be honest, Alhamdulillah pengalamannya sangat bagus, sangat mudah. Alhamdulillah. So, datang tu pun happy dah ada tempat parking free. Ada 3 slot kosong. Ya, kalau tak nak cari parking pun Allah berpusing-pusing kan. Tapi lah Alhamdulillah lah, orang kata kemudahan tu sangat orang kata available lah kan. Lepas tu prosesnya pun laju. So senang. Jadi macam soalan soalan yang Puan tanya mungkin pada pegawai kami di bawah tu pun mungkin dijawab dengan yakin jugalah. Betul. So dia sangat explainable, sangat detail lah. Betul. Senang faham. Mereka boleh guide, ada ilmu untuk tahu kan. Dah ready dah kot persoalan apa yang datang ke kaunter tu. Mungkin dah terbiasa soalan-soalan macam tu. Jadi apa perasaan Puan kan bila lepas bayar zakat? Contohnya ada sesetengah orang bila tak bayar zakat dia rasa macam tak cukup tau dia punya duit aku ni tak cukup. Tapi bila kita bayar zakat, melimpah ruah pula rezeki kita masuk. So perasaan tu juga kat Puan juga ke? Ataupun macam mana? Puan boleh sharekan tak? Bila lepas bayar zakat je ada macam satu macam lega ke? Ya. Memang rasa lega dan rasa happy. Lega sebab apa? Zakat ni adalah rukun Islam kan, tanggungjawab, kewajipan lah. Kalau tak buat berdosa kan. Jadinya memang kita rasa lega. Kita even saya kan, kita take note kan tarikh-tarikh yang kita dah tiba masa nak kena bayar zakat ni. So even few months before pun saya macam standby. You dah sampai this date and date tu, kena pergi bayar zakat. So kita sentiasa dalam mood yang macam kita tahu ini adalah kewajipan. So kita tak sabar nak pergi bayar zakat tu supaya lunas. Kita punya tanggungjawab tu, rasa lega lah. Betul kan. Tu satulah lega. Sebabnya lagi satulah sebab dalam Al-Quran sendiri dan ada hadis sendiri kan yang menyebut tentang Allah punya ayat lah, ayat yang menegaskan tentang kewajipan bayar zakat ni kan. Dan Allah kata siapa yang tak bayar zakat emas, kepingan-kepingan emas tu sendiri yang akan dijadikan bahan pembakar untuk kita di akhirat nanti. Nak kata betapa Allah sangat menegaskan lah soal zakat ni. Dan kita tahu kan kalau tak bayar zakat ni considered fasik lah. So bila kita tahu tu, takkanlah kita boleh nak buat main benda tu. Nak buat main tak buat selesa je kalau tak bayar zakat kan. Memang kita aware lah. Sebab yelah, itu juga antara orang kata kenapa di
perkatakan emas ni menjadi kesukaan manusia. Sebab dia tahu, sebab Allah tahu manusia ni sangatlah suka emas tu sampai dia rasa tak nak lepaskan apa yang dia ada. Jadi sampai Allah letakkan itu, ayat itu dalam surah Taubah, tak silap saya. Tak ingatlah ayat mana kan. Okey, tapi tu kita kena take note lah. So tu lega lah bila dah pas. Betul. Ya Allah, moga-moga tak adalah aku tergolong dalam golongan itu kan. Dan yang kedua, rasa happy sebab kita pun tahu zakat ni bila kita tunaikan tanggungjawab tu, dia memberi kebaikan pada orang lain. Orang sekeliling kita. Sebab harta kita ni bukan 100% hak mutlak milik kita. Betul, dia hanya rezeki yang Allah bagi pada kita. Allah pilih kita. Kan? Betul. Kalau tak kita, orang lain. Tapi dah Allah bagi kita dan kita pun happy dapat rezeki yang banyak. Tapi takkanlah nak selfish seorang kan, kita tahu. So benda tu perlu dikongsi lah. Harta yang berkembang tu dia perlu dikongsi bersama. Ada hak orang lain juga dalam hak kita tu kan, dalam pemilikan kita tu. Betul. Jadi betul, macam yelah dalam rukun Islam kan, kalau kita dah buat semua tapi antara 5 tu kita buat 4 je, 1 tu kita tak buat, tak complete juga rukun Islam kita. Betul. Jadi saya nak tambah tadi ada slide kan. Kata risau macam duit berkurang. Sebenarnya betul. Sangat ramai sebenarnya masyarakat kita yang masih ada persepsi tu, bila nak berzakat rasa macam harta berkurang. Betul, ramai sangat. Okey, dia sebenarnya kalau kita nak acknowledge lah, manusia secara logiknya memang akan fikir matematik dia macam tu. Kan? Matematik manusia memang macam tu lah. Kalau dah keluar tu memanglah kita rasa berkurang. Tapi matematik Tuhan tu lain. Betul. Bila kita keluar lagi banyak yang masuk. Lagi banyak yang masuk. Kalkulator manusia ni kalkulator Allah tu tak sama. Betul. Okay, so itulah yang kita sebagai orang Muslim ni kena faham konsep tu. Barulah kita tak rasa macam berat kan nak keluarkan zakat. Itulah, dan setakat pengalaman saya pun dah beberapa tahun bayar zakat, alhamdulillah tak pernah lagi lah kekayaan saya berkurang. Alhamdulillah. Kekayaan tu bertambah. Betul. Kita kena percaya kat Allah lah sebenarnya. Betul. Kita kena put faith and trust on Him. Sebab kalau kita rasa macam, alah aku usaha, lepas tu aku kena bagi balik kat orang, macam buat apa aku nak bagi orang, sebab aku usaha tu sendiri. Padahal benda tu sebenarnya dapat datang daripada Allah. Betul juga tak Puan. Dan kalau kata pula kan, harta kita orang kata apa, dari segi literalnya mungkin tak nampak bertambah, mungkinlah katakan kita diuji dari segi harta itu berkurang, sebenarnya ada bab rezeki lain. Betul. Yang Allah bagi. Kan? Betul. Dia bukan tak semestinya dalam bentuk harta-harta tu betul, kan, kekayaan kan, dan rezeki lain. Betul. Saya macam kadang-kadang kalau orang cakap alah duit aku berkurang je, dah bayar zakat apa semua kan, kau hidup pun rezeki juga. Betul tak? Sihat rezeki sihat rezeki anak, sihat rezeki kan? Juga. Janganlah pandang duit semata-mata kan. Pandanglah tempat lain. Okay. Jadi selepas kita dah dengar daripada Puan pengalaman menyimpan emas dan menunaikan zakat emas, apa perkara paling besar yang Puan pelajari tentang hubungan antara harta, tanggungjawab dan keberkatan rezeki? Dia memang saling berkait lah antara satu sama lain kan. Tanggungjawab, keberkatan kan. Kalau kita faham tanggungjawab kita dari segi individu kan, tanggungjawab kita pada keluarga, tanggungjawab kita kepada masyarakat, sebenarnya dia tak ada isu lah untuk kita laksanakan apa-apa tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Okay, zakat ni salah satu lah sebenarnya tanggungjawab sosial kan. Dari segi orang kata tanggungjawab sosial, dari segi kewajipan agama tu kita punya rukun Islam yang perlu dipenuhi lah. Dia memang saling berkait isyada, dan saya percaya tanggungjawab yang kita laksanakan tu dia memberi kebaikan, dan akhirnya kebaikan tu bukan setakat pada orang yang kita beri. Tanggungjawab yang kita laksanakan tu dia punya manfaat itu bukan setakat orang yang menerima tu, tapi dia akhirnya berbalik pada kita. Faham? Dia pasti akan berbalik pada kita. Betul. Dan sebab tu mungkin sebenarnya daripada awal pula saya bermula kan menjadi dealer public gold pun sebab satu perkara lah, bila saya perhatikan contoh dalam ahli keluarga ke orang-orang terdekat saya yang tak pandai menyimpan contohnya, bila diorang ni tak boleh menyimpan, dia akan datang pada kita minta duit. Jadinya kita tahu, alamak, kalau orang sekeliling aku susah pun, aku pun akan susah. So why not we take that responsibility, kita sebarkan ilmu tu fardu kifayah sebenarnya kan. So bila orang sekeliling kita kewangan ni makin baik,
akhirnya kebaikan tu datang betul. pada kita. Semua benda jadi stabil, kurang masalah sosial dan sebagainya. Kan zakat pun sama. So kalau kita tunaikan tanggungjawab zakat tu, at least orang miskin ni tak adalah kan kita kata sampai jadi kes mencuri sebab terpaksa terdesak sangat kan. So benda tu sebenarnya boleh selesaikan banyak masalah sosial. Banyak isu sosial. Betul. Faham, menarik. Saya sangat suka. Okay, jadi adakah pengalaman tersebut mengubah cara puan melihat tujuan sebenar kita memiliki kekayaan dan memiliki harta? Kekayaan ni dia datang dengan tanggungjawab lah. Kekayaan tu datang dengan tanggungjawab. Dia adalah satu bentuk rezeki, tapi at the same time dia adalah satu bentuk tanggungjawab yang di mana kalau kita laksanakan dengan baik, dia menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga sebenarnya. Kita kena pandang besar dan kita kena pandang ke alam seterusnya terus. Kan? Betul. Baru kita nampak benda tu, kita pun happy buat. Betul. Kan? Kita happy buat benda tu bila kita tahulah. Faham? Jadi benarlah dalam setiap rezeki yang kita kurniakan kepada kita, kita ada tanggungjawab yang perlu kita jaga. Kita ada orang sekeliling yang kita nak jaga. Betul tak puan? Jadi dan saya tambah sikit kan tanggungjawab. Yelah, kalau contoh kita yang direzekikan dengan mungkin ada sedikit harta lebih, tanggungjawab kita adalah part yang mungkin dengan menyalurkan harta kita lah untuk yelah membangunkan orang kata apa ekonomi rumah ke kan, menyumbang kepada keperluan rumah kan. Orang yang di mana kita ni itu sebahagian je. Kalau orang lain mungkin yang tak direzekikan ada harta yang banyak, tapi part tanggungjawab mereka yang lain yang mungkin kita tak boleh buat. Tapi at least kita ada bahagian yang kita boleh buat. So masing-masing ada part dia masing-masing. Tapi yang kita kena faham, kalau you dah direzekikan dengan kekayaan tu, ada kewajipan yang you kena laksanakan. Zakat. Zakat ekstra sedekah. Betul. Macam contoh kalau ada adik-beradik kita ramai, tapi ada seorang tu banyak duit. So dia boleh salurkan duit tu, macam bayarkan bil ke apa. Tapi ada seorang tu dia fizikal dia kuat, dia boleh jaga rumah dia. Betul tak apa macam tu kan. Betul, memang ada dalam setiap keluarga biasanya ada. Semestinya macam salah seorang adik mesti kaya raya. Tapi ada seorang tu macam aku kaya raya, aku busy tak je, tapi aku boleh kau bagi kau duit. Kau settlekan mak bapak, tolong. Sebab dia ada fizikal yang kuat, yang sihat. Betul tak puan? Yang penting kita faham. Betul. Kita punya tanggungjawab tu lah kan. Ada guru saya pernah ayat dia lah, kan mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i kan, penulis buku Wang Emas sendirilah yang mencari rujukan tentang emas kat Malaysia ni kan. Beliau kata sebenarnya kalaulah dunia ni setiap orang dia faham tanggungjawab dia dan dia at least jaga keluarga dia sendiri je, InsyaAllah dalam dunia tak ada masalah yang orang kata apa besar-besar ni. Faham? Kalau kita at least faham tanggungjawab tu, betul kan, jaga je keluarga kita, tak ada lah isu. Sekarang banyak macam isu kan zaman mana kita ingat Khalifah Umar kan, Khalifah Umar Abdul Aziz kot yang zaman dia tak ada orang layak terima zakat. Ya, saya rasa betul. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Kita kalau kita imagine benda tu, macam kalau semua dah kaya kan, speechless kan kalau fikir macam mana tu. Kan. Sebab tu lah orang ada, mungkin Allah buat ada yang kaya, ada miskin supaya kita dapat balance kan kehidupan kita kan puan. Okey. Jadi ini kita dah nak tiba penutup tau puan. Jadi sebagai penutup, apakah pesanan puan kepada masyarakat khususnya golongan wanita dan anak muda yang baru nak simpan emas, supaya mereka bukan sahaja berjalan memiliki aset untuk masa hadapan, tapi sentiasa peka terhadap tanggungjawab yang datang bersama harta tersebut. Mungkin puan boleh share sedikit macam mana pesanan kepada masyarakat luar sana lah simpan emas ni. Okey. Kalau ada satu je perkara saya boleh pesan kan macam dah lama sangat. Okey, sentiasa bermula dengan ilmu lah. Agama kita pun mengajar perkara pertama tu iqra kan. Betul kan, ilmu kan, membaca, carilah ilmu. Sebab dengan ilmu kita akan tahu apa yang kita buat. Okey, so kalau contoh macam simpanan emas ni, kita tahulah kita menyimpan emas untuk apa, macam mana kita nak simpan emas dengan cara yang betul. Sebab kalau tak ada ilmu, contohnya mudah terjebak dengan skim-skim yang pelik-pelik. Ya, betul. Kan. Dan bila kita ada ilmu, contohnya kita tahulah kewajipan kita. Ada orang betul kalau dia bermula sekadar orang kata apa, ikut-ikut kan, ikut hype. Bila harga emas naik, hype lah, semua orang cerita tentang emas kan, dia pun nak simpan emas. Tapi dia tak ambil tahu tentang zakat. Ataupun ada orang dia tahu, saya pernah dah jumpa kes yang dia tahu kena bayar zakat emas, tapi
dia kata nisab untuk bayar zakat emas 1 gram. Ya. 1 gram dah kena bayar zakat kan. So itu membuatkan dia takut nak simpan emas. So simpan 1 gram je lah. 1 gram je dah. Kiranya you macam tahu tapi tak tahu yang betul. So pergilah cari ilmu yang betul daripada gurunya. Bukan sekadar cari ilmu yang cakap-cakap orang kan, tanya makcik-makcik yang kita tak tahu sahih ke tak ilmu ni kan. Sentiasa bermula dengan ilmu lah. Bila ada ilmu, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu contohnya dalam konteks simpanan emas ni, kenapa kita kena konsisten kan. Dan again tanggungjawab kita lah. Part zakat tu kita akan aware lah. Okay, jadi itu sangat perkongsian sangat menarik lah oleh Puan Amalin. Jadi Puan Amalin ada nak share, mungkin kalau siapa yang berminat dengan nak join Public Goal dengan Puan Amalin, mungkin Puan Amalin boleh share macam mana dia nak contact Puan Amalin. Okay, saya aktif di kebanyakan media sosial. Sebab kita dah lama kan, kita melalui zaman-zaman je lah. Media sosial ni dia bertukar tau. Betul. Mula-mula dia IG contohnya. Yelah macam saya mungkin golongan orang muda lagi lah kan. Dia bermula dengan IG. Lepas tu kita berpindah pula pergi TikTok. Betul. Lepas tu sekarang kita tengok threads kan. Tapi Facebook tu memang saya pun daripada kecil. Daripada kecil kan aktif. So Facebook pun ada. So kebanyakan media sosial saya aktif lah. Dengan username saya banyak guna username Amalin Sabri. Sabri ayah saya kan. So insyaAllah boleh contact saya lah kat mana-mana medium. Kalau search dekat Google pun biasanya akan jumpa website saya. Saya ada website saya. Pun ada website juga. pg2u.my.amalin.jiha. Kalau keluar boleh je nak contact saya. InsyaAllah saya guide lah. So, pengalamannya Alhamdulillah dah guide hampir 2,000 orang. Ramai. Menyimpan emas. Alhamdulillah ramai. InsyaAllah lah. So kita target nak bantu lebih ramai. Betul. Sebab emas ni dia tak lari jauh. Dia memang berkait rapat dengan Islam sebenarnya. Betul. Kan kewangan Islam, ekonomi Islam kan. Mata wang sebenar lah orang kata. Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau duit kertas, ciptaan manusia. Betul. So kat situ pun kita dah boleh fikir logik dia kan. Okay, so sebenarnya simpanan emas ni kalau boleh setiap Muslim lah ada. Kan? Ada simpanan emas. Betul. Memang penting. Banyak. Kalau orang yang membaca, insyaAllah dia akan tahu kenapa emas tu sangat penting. Sangat penting. Bukan sekadar simpanan orang kata tambahan ke, nak dapat lebih untung ke, bukan. Faham. Jadi siapa-siapa kalau berminat nak jadi nak simpan emas tapi tak tahu nak simpan emas macam mana, boleh contact Puan Amalin ni lah. Nanti dia akan guide korang sampai berjaya simpan emas. Betul. Sampai matlamat kewangan insyaAllah. Ya. Kan dia ada matlamat dia juga. Alang-alang biar ada matlamat. Adalah manfaatnya emas. Betul. Tu. Jadi itu sahaja, setakat sini saja Puan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Amalin Najihah binti Muhammad Sabri atas segala perkongsian, pengalaman dan pandangan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Jadi dalam perbincangan ni kita dapat fahamlah bahawa menyimpan emas ni merupakan salah satu langkah yang baik dalam merancang kewangan dan membina aset untuk masa hadapan. Tapi apabila simpanan emas tu dah berkembang dan memenuhi syarat yang ditetapkan, kita janganlah lupa untuk buat semakan dan bayar zakat emas. Okey, je kepada para penonton dan pendengar yang ingin membuat semakan berkaitan zakat emas, korang boleh hadir ke Zakat Melaka ataupun di mana-mana cawangan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut melalui laman web rasmi Zakat Melaka iaitu www.aizakat.com. Jadi terima kasih Puan sebab terus bersama kami pada hari ini dalam podcast kami yang sangat humble ni. Semoga perkongsian daripada Puan Amalin ni dapat memberi manfaat kepada ramai orang, ramai masyarakat kita, menjadi pencetus untuk kita dah okey nak start simpan emas. Okey, jadi kita simpan emas ni pun kira macam kita kena bijak jugalah menguruskan simpanan emas. Betul. Dia ada ilmu dia juga lah. Ilmu asas emas. Jadi jangan risau, tak complicated. Saya rasa kalau Puan Amalin explain mungkin mudah nak simpan emas. Kita lagi macam syok nak simpan rasanya. Betul. Jangan risau, bimbingan disediakan seumur hidup, support pun ada. Seumur hidup. Betul. Kiranya kau jadi dealer ni, dia macam tak ada fees ke apa, yuran keahlian ke, tak ada? Tak ada. Kita tak ada kenakan apa-apa fees pun. Kalau nak you nak dapatkan guidance daripada dealer guide for free. Yang bayar tu Public Goal. Okey, faham. Okay, kalau nak jadi dealer pun boleh. Nak jadi dealer pun boleh. Okey, jadi apa-apa pun jangan lupa tanggungjawab zakat kita lah. Jadi setakat itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.